Pernah dengar tak pasal planet gergasi lapar yang merayau sendirian ke angkasa? Okey, pertama sekali, apa benda sebenarnya planet penyamun ni? Ia macam dunia tanpa matahari, terapung bebas, sorang-sorang je ke angkasa sana. Jom kita kenal dengan hero cerita kita hari ni, Planet Cha 11077626. Planet ni jauh gila, 620 tahun cahaya. Dan saiz dia boleh sampai 10 kali ganda Mushtari tau. Tapi kan, planet ni ada satu rahsia besar. Ia sangat lapar. Paling lapar pernah kita jumpa. Ia tengah telan gas dan debu sebanyak 6 bilion tan. Dan ia buat benda ni setiap saat. Bayangkan, ia tengah membesar sekarang ni juga. Memang para saintis pun terkejut gila. Siapa sangka dunia macam ni wujud kan? So, macam mana dia jadi besar? Dia guna proses akrasi macam vakum gergasi, sedut semua gas dan debu. Dia membesar laju sangat sampai kita pun keliru. Ni planet ke atau sebenarnya bintang? Cara dia membesar tu, sebiji macam bintang yang baru nak lahir. Dah tak macam planet biasa dah. Memang gempak kan? Satu planet tapi perangai macam bintang. Alam semesta ni memang penuh kejutan. Kalau dah jumpa planet macam ni, agaknya apa lagi benda pelik yang ada kat luar sana ya?